Tiga lelaki warga tempatan berusia antara 70 hingga 56 tahun ditahan polis selepas video kejadian sekumpulan individu dipercayai terlibat dalam pergaduhan dan rusuhan di hadapan sebuah hotel di Bandaraya Johor Bahru tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hishkan Mochafe berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada 8 Ogos 2026 kira-kira jam 12.55 tengah hari selepas polis mengesan video berkenaan. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 6 Ogos kira-kira jam 4 petang dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati dan pengaruh alkohol. Sepasukan polis dari cawangan Deset Bahagian Siasatan Jenayah IPADE Johor Bahru Selatan bersama pegawai dan anggota OLS Balai Polis Sentral menahan tiga lelaki terbabit kira-kira jam 3 petang 8 Ogos di hadapan hotel berkenaan. Semakan mendapati ketiga-tiga suspek mempunyai 25 rekod lampau berkaitan kesalahan jenayah dan dadah. Bagaimanapun, ujian saringan awal air kencing terhadap kesemua suspek didapati negatif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh bersenjata serta Peraturan 25 Peraturan Pendaftaran Negara 1990 kerana gagal mengemukakan kad pengenalan. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan, suspek boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya. Permohonan reman terhadap ketiga-tiga suspek akan dibuat pada 9 Ogos 2026 di Mahkamah Magistrat Johor Bahru.